Pernah tak kita rasa dah tersasar jauh sangat, menyesal, lepas tu kita buat balik dosa yang sama. Sampai satu tahap kita rasa macam nak give up dah. Kita rasa diri kita ni dah terlalu kotor, terlalu fake kalau kita nak bentang sejadah, menangis dan minta ampun dekat Allah. Sebenarnya, perasaan tak layak tu adalah salah satu tipu daya daripada syaitan. Kita ingat Allah tu macam manusia. Manusia ni kalau kita khianat dia berkali-kali, dia akan tutup pintu hati, dia akan buang kita. Itu sifat manusiawi. Dan kita ingat Allah pun sama. Allah dah benci kita. Tapi hakikatnya, rahmat Allah sentiasa mendahului kemurkaan Allah. Dalam satu hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat yang sepatutnya buatkan kita ni akan termenung. Apa kata Allah? Jika hamba-Ku datang kepada Aku dalam keadaan berjalan, Aku akan datang kepadanya dalam keadaan berlari. Apa maksudnya? Allah bukan tengah tunggu nak hukum kesalahan kita, tapi Allah tengah tunggu kepulangan kita dengan keampunan Dia. Kita tak perlu kena suci dulu baru balik dekat Allah. Allah tak cari yang sempurna untuk masuk syurga. Allah cari pendosa yang sudi untuk pulang kat Dia. Walaupun diri penuh dengan dosa, tapi tetap tak pernah tinggal jalan pulang kepada Dia.